Untuk episod pertama Ramadan tahun ni, kita nak sama-sama belajar buat Swiss Tart Kalebu. Nak buat dia senang je, satukan butter, gula icing yang telah diayak dan esen vanila di dalam mangkuk. Kemudian sebatikan semua bahan-bahan ni. Lepas tu masukkan tepung gandum, tepung jagung, susu tepung dan gaul sampai sebati saja. Masukkan coklat rice dan gaul sekejap je sebab kita tak nak coklat tu cair kat dalam adunan kita nanti. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan adunan kita kat dalam piping bag. Ikat kemas-kemas, lepas tu potong sikit di bahagian hujung. Untuk bentukkan biskut ni, saya guna nozzle 864. Masukkan nozzle ke dalam satu piping bag lain. Kemudian masukkan piping bag yang ada adunan biskut tadi ke dalamnya. Sukatan untuk adunan ni tadi saya dah letak kat caption, nanti boleh check. Lepas tu korang pipekan adunan tadi ke atas macaron mat. Kemudian letakkan satu biji Kalebu coklat dekat atas. Bakar kat dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Kemudian biarkan cookies sejuk sepenuhnya di atas tray. Okey, dah siap satu kuih raya untuk tahun ni, Swiss Tart Kalebu. Ini sedap sangat sebab ada real coklat kat atas dia. Selamat mencuba dan selamat berpuasa.